Ini kawasan downtown Nairobi rupanya. Rehat sekejap daripada hinga-binga market tadi. Aku suka, aku nak try dia ni. Dia ni pergi mana ke? Macam nak tahu ke? Very interesting. Apa hal makan lu? Yang nak cari makan dekat depan situ dah. Dekat sana. Tengok apa dia. Let me know how much out. Aku try kejap ke kedai ni. Mashed potato, sayur, potato, sayur. Aku pergi order dua ni. Kuatkan sikit. Kali banyak gila weh. Ini confirm tak ada habis ni. Makan untuk 2 orang. Aku dah tak reti review makanan ni. Kentang goreng. Rasa macam kentang goreng. Sayur, kubis. Sayur kubis letak garam kot. Rasa dia macam kubis. Mashed potato. Rasa macam mashed potato. Tak tahu dia punya rasa dia sebagai perencah apa. Kubis lagi. Rasa dia macam kubis. Kalau nak review ni, boleh makan tak? Boleh makan. Dalam beg aku ni sentiasa ada getah. Macam ni lah. Kau jangan pandang rendah kat getah ni. Sebab apa? Nanti ada je dia punya kegunaan dia. Macam kau tengok ni Untuk bungkus dia bagi kertas macam ni je. Sebab aku tak habis makan tadi. So aku minta bungkus lah. So dia bagilah dalam kertas. Kertas ni boleh terbuka baik. Sebab aku nak simpan dalam beg. Takkan nak simpan macam tu je kan. So ni lah kegunaan getah ni. Dalam beg travel aku sentiasa ada 1 set getah. So korang pun next time jangan lupa bawa getah. So now aku nak pergi cari tiket untuk besok. Besok aku nak gerak ke Tanzania, ke Arusha nama tempat tu. And then daripada Arusha aku nak pergi ke Moshi. Richard tolong tunjukkan jalan untuk pergi beli tiket. Sambung next video.